Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak mari update rumah abah kita dengan mak kita lah deh. Rumah Sasa. Tapi learning tu beg lain lah. Kerana adik saya duduk Indonesia nama Hafizan ataupun terkenal Jirayu deh. Dia renovate mula apa tu. Oh comel ke? Dah jadi nampak. Dulu lapis lah. Lah ni jadi dua lapis rumah ni. Bah, gua nak rumah lah ni. Comel? Comel ya lah. Pada ayat atas rumah ni kita buat kerongsang deh, lebih kurang 2 bulan dah. Ni kerongsang gapo ni dah. Dah adalah ni. Ikat mozaik ni. Ikat mozaik salah satu dengan necang hok nak rumah ni juga. Tahu lah. Lokal ni kita ambil orang rumah kita ni. Lokal kita nampak dah. Mari kita masuk tengok dalam beh. Gapo hok boleh jadi lolo ni tak siap lagi. Atas pintu ni kita ambil dengan furniture di berapik beh. Pintu style selai ikutlah habis nak biasa mana. Lepas tu masuk ke dalam ni dah. Alat-alat lapu ni pergi cari kot hajar lah. Seleng rumah ni kita buat dengan arisang. Orang pekepas salah satu. Awak-awak necang lama juga dah. Mozaik ni baik ni lah. Kerak ni dulu dah. Kita nampak ni. Ni hok lek nunu. Hok asal-asal lagi. Pin ni kita ambil dengan Harry ni. Kipah ke apa ni dengan saing kita lah. Cuming ni kita ambil dengan abai wang aluminium. Ni besi tak siap lagi ni dah. Tunggu abai wang mai pasal. Pihak kita nampak ni gapo ni kita beli dah jai Harry. Necang api lah saing kita itu ayak tu. Rumah kita atas tu pun dia juga weh. Lepas tu hak luar biasa saya nak tunjuk adalah built-in weh. Tu built-in ni kita ambil dengan set abai Haris. Manang tayo ni. Tengok weh. Le hari ni bunyi kata fok dia nak buat siap lah, kek dengan siap lah lebih kurang. Banyak bulan juga. Lebih-lebih 2 bulan gitu lah. Kerana dengan dia kena kutip lah. Ya, nak comel ke apa Bukan kata barang supaya buat kerongsang rumah lah. Lebih kurang gitu tengok ni dah. Tapi ni kita buat view hot style kata boleh bubuh barang hot buat kenangan gitu lah. Ini tempat tak tarotak dah. Ni kita pakai big view nampak bawah batu-batu gitu dah. Ni tak tarotak. Bawah ni takut nak cocok muka-muka ke apa dah. Sini ni kita pakai cumi. Dah nampak comel dah. Tak lepas gapo lah. Boleh tengok muka kita di gitu. Mari kita tengok sini. Pas mari dalam ni ben. Ni dalam bilik dia ni 4x4. Tapi agak atau tak luas mana sebab dia ada bilik air. Apabila ada bilik air jadi berhenti camkak. Jadi kita pun suruh bayar built-in juga mari ni kerana berhenti camkak. Jadi kalau nak beli mari siap dah. Kemungkinannya tak ada sign ni dah. Ni. Mari ni ben. Wow, boleh pakai baju tapi ni. Boleh tengok cumi, boleh tengok muka kita gini lah dah. Ni buat cuming untuk siap mani kalau nak jangok apa atas tu pun boleh juga berbagai. Tapi kalau piyah hok genah tu nejing lah sikit. Dah tapi boleh dah saya. Hak sini ni pala katil orang panggil dah. Ni pala katil pun kita buat gini juga best style batu-batu nampak belakang ni. Lepas pada tu cuming apa ni panggil cumi cia. Habis nak masuk juga memang kita kecek dua sedap lagi. Ni salah satu tim dengan Abel Harif dah. Salah satu ada pengalaman lah tim dengan banyak punya tu 3 set dah. Hok duk mai buat rumah lepas tu kok lah ni dengan mana lagi bah? Di Baipak nah. Baipak. Banyaklah pongan dia dah kalau pia gisek tahulah. Ni orang panggil cumi ke bah? Kacuk cia bah. Kacuk cia. Ni salah satu kacuk cia. Hok duk pakai lon ni lah banyak ke dah. Tapi kacuk cia ni dia boleh untuk janguk sajalah beda tak ada boleh sipek gapo ni. Ni. Tapi ni yang belakang ni bah. Pas di tepi pala katil kita suruh beyo okbek peseng. Bolehlah boboh barang beda. Tak muga tan ni boleh cak telefon. Sikit lagi kita beli katil notebook ni beda. Habis tinggal berhenti dah. Katil notebook pakai tok sini. Tapi ni pun ada beg ni juga. Boleh ke tekan ni kiri. Tepi ni cuming cia dah. Macam lah. Okey dek. Hak ni katil tidur. Orang panggil style apa ni ni? Ni tak TV pun boleh, tak barang boleh. Sini sakut TV boleh sini. Barang sini. Jadi biar kita tunjuk beg dia abang mula-mula tu sekadar beg ni dah. Tapi abang dia we idea ya tu. Kalau buat gini saja rugi ya kata. Kalau lah yang 6 lah kata kalau lah buat mari atas gini untung lagi kita boleh sipai barang gapo. Tu balik necang lah 6 dah. Jadi boleh sungguh ni beg kita nak buka kan limuk ke gapo misalnya dah. Ni. Jadi bro. Boleh buka beg tu lah. Yo style ni beda. Pakai lepas gitu pun dia berik diri yo beda. Pas nak ayat sini boleh tak TV beda. Tak TV. Ini beg ni lah moga ya akan ada pintu pula buka sini ni habis. Ya penting agak sepit sikit beda. Lepas tu bawah ni pun boleh juga beg. Mau bagi dah. Boleh juga ni. Ni dah. Bawah ni boleh pun bagi belakang keliling. Ni.
Salah satu kita built-in dalam bilik ni 3 tempat. Sini, pala tidur, lepas tu mari dengan berhenti camkat. Jadi molek dah. Terlalu molek. Kalau tak sabit built-in payah juga dah. Mari kita nak beli dengan body dah. Beh, pas kalau orang nak built-in dengan set-set abang ni nak ngubah cara lagu mana beh? Ngubah level. Lama lepas dah beh. Lama lepas sikit beh. 098 987 981 Salah satu tim dengan awak-awak orang 3 wilayah mau kita lah. Kok mana tak bedok pergi beh? Ikut po tepa ke belakang weh. Tu. Oh jauh-jauh sikit terit band. Tengok atas nangan lah deh. Madek dok ngapa jalan ni beh. Lama mana lah bedok built-in ni? Kakak 10 tahun lebih. Tu dah. Nangan duk di batas baru betul naik tu. Ada nangan lah. nangan. Baru kalau tak ada necang lagi terang ngubang abang dia, lepas tu kecek kira biar abang dia back dah. Kalau setuju hati boleh, kalau tak setuju hati cari orang lain dah. Tak ada gapo beh dah. Okey beh, terima kasih dah. Hari ni siap beh, kek ngan dah. Siap beh. Banyak boleh kok beh dah. Oh, nuk mai yo lambat di kejut cia. Nunggu bagai dah. Hok rugi masa di nunggu bagai. Makan queue tu. Yo, kalau tu kalau bagai tak talan beh dok boleh beh dah. Nak yak mata-mata apa boleh kira juga beh dah. Gon yo ngalak yak sungguh. Kalau kita tengok yak mula-mula fok yo mula ni, mula-mula boh kayu, lepas pada tu tepek pen, lepas pada tu tepek gotu yo pulak beh dah. Lepas ni kita tak yak ini besi ni kita ambil dengan ABW ni. Biar duk cari besi aluminium ni boleh lah. Salah satu dengan ABW di dan tahan aning dah. Comel beh biuk beh. Dak ada nak pergi rumah comel, baik biuk beh. Pakai kita dah. Assalamualaikum.